Hello, selamat datang ke gameplay Pokemon Fire Red yang ke berapa saya tak ingat. Cuma di video ini kita dah sampai ke penghujung untuk menghentikan plan tak guna dari Team Rocket ni, iaitu dengan mengalahkan Giovanni. Yang diorang ni sebenarnya nak, tak tahu, nak takluk bangunan kepunyaan Silph Co yang saya masih tak tahu sekarang. Tapi ada banyak benda yang saya nak ceritakan kat korang. Tapi kita fokuskan ke gameplay dahulu. Okay, hello Giovanni. The president and I are discussing a vital business proposition. Keep your nose out of grown-up matters or experience a world of pain. Cubalah. Kau dah kalah dengan aku sekali. Okay, Nidorino Lemata dan Duke Trio. Ow, sakitnya. Kadabra. Psychic. Nice. Dia fighting dan juga dia fighting dengan apa? Dia fighting dengan poison type. Dia pakai Nido Queen. Memang dijamin terbantai lah kat sini Okay, tak mati. Bagus. Ow. Okay. Few. Okay. Kadabra MVP. Kangaskhan. Boleh ke lawan Kadabra? Boleh kot. Boleh mati. Okay, Charizard Flamethrower. Nice. Charizard takkan pernah mengecewakan saya. Rhyhorn. Nope. Pakai mana lagi? Okay. Ow. Apa yang sakit sangat? Pikachu? Okay. Saya rasa saya nak heal Pokemon saya dulu. Ada revive tak? Okay, ada. Dark Trio. Rock Blast, attack miss. Potion. Betul tak ada. Lupa yang lawan blue tu. Mega Punch. Tak ada rasa. Thunderbolt. Dia kebal. Tak guna. Okay, Dark Trio je harapan saya. Dig. Nice. Okay, nice. Nah. Gila lah. Dah, dibantai tu Giovanni Blazidoll, you ruined our plan for Silph. But Team Rocket will never fall. Risham, never forget that all Pokemon exist for Team Rocket. I must go, but I shall return. Apa maksud dia? Hello? Dia pemilik Silph Corporation ke? Oh dear boy, thank you for saving Silph. I will never forget you saved us in our moment of peril. I have to thank you in some way. Because I am rich, I can give you anything. Here, maybe this will do. Kita dapat Master Ball. You can buy that anywhere. It's our secret prototype Master Ball. It will catch any Pokemon without fail. You should be quiet about using it though. Okay. Hello? Okay, tak ada. Rasanya kita dah settle kat sini. Saatnya kita kembali. Okay. Okay, dan Team Rocket dah tak ada. Diorang dah menghilang entah ke mana. Kejap, saya nak heal dulu. Dan saya nak ceritakan satu benda
Jadi saya baru dapat tahu yang Kadabra ni boleh evolve lagi. Cuma cara untuk saya dapatkan evolusi tu agak menyakitkan, di mana saya kena trade. Ya, saya sempat tengok juga, dan thank you juga kepada Asmi Idlan aka SSG Charlotte atau Charlotte yang bagi tahu saya yang Kadabra ni boleh evolve dengan cara trade. Masalahnya dekat dalam game ni tak ada yang namanya in-game trade untuk karakter Kadabra. Yes. Tak ada. Jadi nak tak nak saya boleh evolve Kadabra dengan cara trade sendiri. Masalahnya how? Trade diri sendiri. Sebab kat sini saya tak boleh buka ni. Dia tetap kata yang benda ni offline. Dia boleh, cuma ni kenapa intro balik? Dia akan stuck. Ni Pokemon Cable Club. Kita pergi ke trade center. Dia jadi macam tu. Please wait. Saya pernah try pakai phone saya untuk nak trade Pokemon ni. Jadi saya terpaksa download game Pokemon Fire Red kat dalam phone saya. Lepas tu saya buatlah benda yang sama, iaitu trade. Benda tu tak jalan. Dia akan jadi macam ni, please wait. Masalahnya dua-dua. Kan memang kena pakai emulator yang lain atau macam mana saya tak pasti. Cuma bagi saya, this is waste of time. Jadi nak tak nak saya tinggal pakai saja Kadabra yang saya dah ada ni Nah. Jadi tak silap Kadabra akan mewakili kita di gameplay kali ni. Sebab gym leader kali ni adalah Sabrina. Saya tak tahu macam mana, tapi ada caranya kot. Ada. Saya baru ingat. Iaitu pertama, kita pergi sini. Nah. Okay. Nah, orang yang baju rambut ungu ni, kalau korang pergi ke Pokemon Center, dia akan bagi kita VS Seeker. VS Seeker ni dia macam mirip-mirip Pokénef lah Pokemon Ruby, yang boleh buatkan kita rematch balik dengan trainer-trainer yang kita dah lawan. Itu yang cukup bagus kat situ. Jadi apa tak silap ada cara kot. Pertama kita kena pergi ke Celadon City. Okay, pergi ke Celadon City. Kita pergi yang namanya Game Corner. Nah, kat sini kita boleh tukar duit. Dan 10,000 tu bersamaan 500. Macam mana nak dapat duit sebanyak tu? Okay, sekejap, saya demo dululah ni. Jadi saya nak kumpul dalam 4,000, 3,000 macam tu. Tak tahu ni cukup ke tak ni. Okay. Rasanya kita kena pergi sebelah. Sebab sebelah ni dia macam ganjaran ataupun reward yang kita dapatkan kalau kita main game judi tu. Tapi saya tak main game judi. Saya cuma tukar duit saja. Jadi tak silap kita ke yang paling kanan ni. Nah, tak silap sini kot. Jadi kita kena cari yang namanya Shadow Ball. Bukan. Ni ke? Nah, ni Shadow Ball. Shadow Ball ni moveset dia. Dia ni berjeniskan Ghost type, yang dimana lemah terhadap Psychic type. Psychic type lemah terhadap Shadow Ball. Kenapa saya tak nak pakai Pokemon hantu? Jawapannya cukup senang. Sebab lemah. Sebab lemah. Pokemon yang bertemakan hantu tu cuma ada si Gastly dengan Haunter dan Gengar. Gengar pun nak dapatkan dengan cara trade juga. Jadi Gastly dengan Haunter, saya dah tengok statistik dia cukup lemah dibandingkan Gengar. Jadi nope, saya takkan pakai Pokemon hantu. Dan saya tak cukup duit, tak guna. Kita kena kumpul sikit lagi. Mungkin boleh kot training kat sini. Diorang tak silap sini semua pakai Poison type.
Okay. Ya. Oh, ni yang 40 pieces ni. Tak boleh dapat amulet coin lah. Tak guna betul. Sikit lagi je. Saya tangkap nantilah off screen. Tinggal berapa lagi ya? Nanti dulu. Saya tangkap off screen. Jangan risau. Okay, jadi kerja kita adalah level up. Sampai dalam 20,000 jam tu. Untungnya Pokemon-Pokemon kat sini lemah terhadap Psychic. Gelap, tak nampak. Okay. Kita tengok kumpul-kumpul duit je lah. Mengharap yang terbaik. Machop. Okay. Ni dah ke? Oh, dah. Tak silap lorong ni yang buatkan kita pergi ke Fuchsia City tu kan. Psybeam. Kuat juga. Okay. Okay, lawan. Apa yang laju sangat? Wheezing. Lagi. Kenapa dia orang pakai poison type? Tak faham. Yeah. Okay, dah level 39. Nice. Okay. Lagi. Mankey. Psybeam lagi. Machop. Psybeam. Nice. Okay. Sini begini. Oh, okay. Kita dah sampai ke jurang. Bukan jurang, bukit. Jurang tak tu. Psybeam. Sekali lagi ni nak level 40. Coughing. Rasanya Pokemon ni saya belum tangkap lagi kan. Nanti saya cuba tangkap. Alang-alang nanti boleh dapat ni kan, amulet coin. Menggandakan duit kita kalau menang. Okay. Dah level 40. Turun lagi. Okay. Mark. Mana dah dapat Pokemon ni? Ke kita kena pergi battle zone lain? Minimize. Psybeam. Okay. Macam ni tak payah tekan lah. Biarkan je dia turun ke bawah. Bagus. Aduh, fighting poison korang ni tak ada rasa. Bagus juga ni nak level up. Okay. Macam. Wow. Hello. Tak pernah nampak. Dia evolusi dari Machop kot. Macam apa? Machop, Macam dengan Machop. Pelik betul penyebutan dia lah. Okay. Oh, dah level 41 lah. Nice. Naik. Nah. Lawan. Wheezing. Ni kalau Pokemon saya over level lawan Sabrina nanti jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya. Mark. Rasanya last bandar kot, Fuchsia City kot yang saya akan dapatkan ESP share ni. Memang tarik juga game ni. Lambat dibandingkan Pokemon
dibandingkan Pokemon Fire apa? Dibandingkan Pokemon Ruby. Dah habis dah. Okey, ada tangga? Oh, tak ada orang. Golduck. Tak ada. Golduck tak tangkap lagi. Tak boleh nak trade. Minta maaf ya. Okey. Fuchsia City. Okey. Ni apa? Safari Zone. Boleh ke masuk? Yang Pokemon Ruby tak boleh sebab saya nak kena ada Pokeblock. Memang menyusahkan betul lah. Nanti kita nak lawan Sabrina dulu. Jangan ke sini. Tapi nanti kita boleh fly lah sebab kita dah ni. Mungkin nanti battle zone yang kat sini saya akan buat secara off screen. Alang-alang nak tangkap Pokemon sekali supaya korang tak nampak bosan tengok saya asyik grinding. Tak ada progress. Nah. Pasti ada lagi sikit trainer dekat sana. Okay. Oh ya, dan satu lagi. Sebenarnya pun saya pun baru dapat tahu. Terima kasih juga terima kasih juga untuk Asmi Dylan atau Charlotte SSG yang bagi tahu saya yang Pikachu ni boleh evolve ke Raichu dengan syarat sistem dia sama seperti Eevee. Kita kena pakai stone, terutamanya untuk Thunderstone. Dia tak evolve. Tapi bila saya tengok statistik untuk Raichu, dia jauh lebih kuat dibandingkan Pikachu. Tapi agak sayang sebab saya suka Pikachu dibandingkan Raichu. Tapi kalau tak evolve nanti tak kuat. Itu je yang sedih. Tapi mungkin saya akan cuba level up lah demi memenangkan game ni Okay. Machop lagi. Side beam. Okay. Dia pakai Pokemon ni lagi. Hello. Wow, jap. Nah. Dia ada 3 lane baru tahu. Psybeam. Suffer. Nice. Primeape. Okay, Mankey Evolution Mankey. Okay. Sini ke mana? Oh, tak ada. Kena naik lali. Kena tipu saya. Patutnya ke kanan Aduh. Ya. Nah. Okay, Voltrop. Psybeam. Nice. Okay. Voltrop lagi. Psybeam. Dia tak super efektif tapi tak apalah. Nah. Machop. Psybeam. Okay. Senang, easy. Okay. Nah. Dah boleh kot ni lawan Sabrina dengan dapat Shadow Ball. Ni lawan. Hello. Okay, belum. Cepat. Bagi Kadabra level 43. Weezing. Okay. Okay, level 43 dah. Trick, apa tu?
trick. A move that trick the foe into trading held item with the user. Disable ni macam useless lah. Tapi tak guna, tak payah guna. Macam tak penting lah. Nope. Coughing. Sebab nanti yang disable tu saya akan tukar dengan Shadow Ball. Okay. Dan kenapa Psychic takut dengan hantu? Apa masuk akalannya tu? Pelik betul. Nah, dah. Oh dah. Nice. Okay, kita terbang balik ke Saffron. Celadon untuk pergi ke game Kona. Game Kona, game Kona. Kenapa saya ni kacip sangat? Duit saya dah berapa? Aduh. Cukup ke tak ni? Macam tak cukup je. Boleh 500 je. Tak guna. Dia kena 4,000 je. Tak ada Shadow Ball tak boleh menang tu lawan. Jap. Wah, okey. Ni numerical mode. Bagaimana apa yang saya belum tangkap lagi? Kita 37 ke 38. Sepatutnya dah boleh lawan Sabrina tu. Masalahnya tu lah, Psychic dengan Psychic kan tak efektif. Kita pakai cara lain. Kita bawa keluar si Caterpie. Nah. Tengok ni cara saya. Kita akan level up terus si Caterpie ni. Jadi kita letak kat depan. Lepas tu kita lawan balik si trainer dekat sana tu. Ni. Ya. Bukan. Kena register dulu VS Seeker. VS Seeker kena register dulu. Nah, register. Nah, kalau ada tanda seru tu, maknanya diorang nak lawan dengan korang lagi. Susahnya. Kalau X tu maknanya diorang tak nak. Sebab diorang koyak lawan kita kot agaknya. Okay, lepas tu kita tukar terus dengan Kadabra. Nah. Lepas tu sekarang kita tinggal Psybeam. Tu. Dia akan cepat level up. Walaupun tak adalah cepat sangat level up. Boleh lah dalam 2 level yang tu. Okay, Kadabra lagi. Okay, Revenge. Psybeam. Okay, level 7. Level 8. Okay, ada? Dah evolve. Jadi apa ni? Metapod. Nah. Kalau nak tahu yang trainer tu nak lawan kita ke apa, kalau korang dah tekan VS Seeker, nanti dia akan angkat tangan macam ni. Macam ni lah, ni. Lawa. Tangan kecil. Okay, Weezing. Metapod, tukar dulu dengan Kadabra. Smoke. Psybeam. Tak silap Metapod. Bukan Metapod, Beedrill. Caterpie dengan siapa tu? Seorang lagi, Weedle. Dia cepat evolve dibandingkan Pokemon lain. Jadi amat berguna kot untuk gameplay kali ni. Okay, Coughing lagi. Tukar ke Kadabra. Smoke Screen. Psybeam. Okay, level 11. Weezing lagi.
Tukar ke Kadabra. Psybeam. Nah. Dah level 12. Dan langsung level up. Gila lah. Dia sebenarnya tak payah pun pakai ESP share. Tapi ESP share ni dia tak ada. Macam tadi lah, kita nak kena tukar-tukar Pokemon. Nah, itu je yang agak leceh. ESP share dia meringkaskan suatu benda yang dah sedia menyusahkan. Okay, sekarang tinggal satu Pokemon lagi 39. Satu lagi Pokemon, nanti dapat ni. Dapat si Amulet Coin. Okay, jadi ni kita pergi simpan. Lepas tu kita tukar dengan Weedle. Mana Weedle? Weedle, ni dia. Withdraw. Nah, tukar balik. Weedle tengah. Ni heal dulu. Orang saya nak setengah mati ni. Sedih. Okay. Kan kita buat benda yang sama lagi. Okay. Tu, okay. Ramai yang nak lawan ni. Weedle, tukar Kadabra. Okay, Psybeam. Level 8. Machop. Weedle lagi. Tukar lagi. Revenge. Tak rasa. Okay, level 9. Okay, dan dia langsung evolve ke Kakuna tak silap. Nah, dan sekarang sepatutnya kita dah boleh ambil si Amulet Coin. Kenapa saya tak nak apa ni? Kenapa saya tak nak pakai Pokemon ni walaupun dia orang level up cepat? Sebab statistik dia orang lemah selemah-lemahnya dibandingkan Pokemon starter kita, dibandingkan Pikachu. Dia orang ni jauh lebih lemah. Dan Pokemon jenis serangga, dia ni banyak kelemahan. Dia lemah terhadap air, dia lemah terhadap api, dia lemah terhadap angin. Dan tak silap dia lemah terhadap batu juga kot. Jadi betul-betul tak bagus. Okay, dah boleh dapat Amulet Coin. Okay, dah. Yang ni kita boleh bagi dekat siapa? Mana Amulet Coin? Ni kita dah boleh bagi dekat Kadabra. Okay. Dan tak silap nanti tinggal ESP share je. Dan saya rasa mungkin kena tangkap 50 Pokemon agaknya. Duit saya dah berapa dah sekarang? Tak cukup. Baru dapat Amulet Coin masalahnya. Okay. Kita simpan dulu lah si Kakuna ni. Mana? Okay, store. Dan sekarang nak kena buat apa? Kita kena lawan. Ke biarkan je lah. Pergi ke Saffron dulu. Rasanya dah boleh tak lawan gym leader? Boleh tapi takut tak kuat lah. Tak, ni sebelahnya apa? Takkan gym leader juga. Fighting dojo. Boleh ke lawan? Alang-alang cari duit sekali Tu, duit saya tinggal 7,000. So tidak affordable. Boleh kat, boleh kat, boleh kat. Let's go. Psybeam.
Oh, dia level 31. Dia level 31. Mankey. Primeape. Primeape. Sorry. Nah. Okay. Rasa cukup lah duit. Harapnya cukup lah. Psybeam lagi. Machop. Nice. Oh, ada item. Apa tu? Okay. Sabar. Sabar. Diorang ada 5 orang je. Boleh lah level 45. Kadabra level 45. Please boleh. Mankey. Primeape. Aduh, sikit lagi. Okay. Karate Master. Okay. Hitmonlee. Wow. Tak pernah nampak. Aduh. Okay. 45. Hitmonchan. Okay. Sakit juga Wow. Tak ada cakap apa-apa ke? Indeed, I have lost, but I have besieged you. Do not take our emblem as your trophy. In return, I will give you a prize fighting Pokemon. Choose whichever do you like. Oh, jadi suruh pilih ke? Hitmonchan, piston punching, hard kicking. Hitmonlee. Okay, dapat. Tak boleh. Better not get greedy. Jangan tamak. Dia bagi. Dia tahu isi fikiran saya, tak guna. Sekarang sepatutnya duit saya dah berapa? Cukup ke ni? Cukup ke ni? Ke training sikit lagi? Okay. Training sikit lagi lah. Tak cukup. Duitnya tak cukup. Mungkin gameplaynya langsung 50 lah. 50 minit. Korang akan nampak keluhan dan titik peluh saya. Titik peluh ke? Penatnya saya nak level up Pokemon ni. Dia bukan sebab apa. Sebab item yang kita dapat ni cukup lambat. Itu yang buatkan saya tak suka. Okay. Semua nak lawan Jadi sekarang kalau dah pakai amulet coin kan senang sikit. Tinggal one shot, one kill dapat duit. Offing. Psybeam. Wheezy. Okay. Dia bayar 1000 je. Apa ni sangat? Machop. Okay. Patutnya ni dah boleh lah Tak nak sangat bazir-bazir masa.
Ni jadi gameplay paling buruk. Sebab dia tak berformat Iaitu pergi battle zone, lawan, jumpa gym leader, lepas tu lawan. Ni tak. Dia jadi tak bagus. Okay. Patutnya boleh ni. Kita perlukan dalam 30,000. Mana dah dapat tu? Okay. Main key. Okay, Machop. Okay. Boleh tahan. Psybeam. Machop lagi. Okay. Ni Grimer, Psybeam. Spark. Please lah, cukup lah. Okay. Sikit lagi. Tinggal lagi 6,000. 6 ke 7,000. Korang pelik tak apa yang saya buat ni? Nah, sebenarnya VX Seeker ni dia ada cooldownnya. Jadi kita tak boleh guna dia setiap kali. Kita kena jalan-jalan. Sebab apa? Cara VX Seeker ni cooldown dengan cara kita ni, dia macam Pokemon Decay lah Pokemon Decay kan kalau setiap kali kita berjalan Pokemon dapat EXP. VX Seeker ni dia cara nak hilang cooldown dengan cara trainer kita kena berjalan. Nah, ya. Nah, jom. Nanti lepas ni saya tunjuk. Jangan risau. Main key. Psybeam. Machop. Okay. Agak letih juga macam ni. Ni macam ni lama-lama Pokemon saya dah boleh level 50 ni Kadabra. Okay, lagi. Okay. Dah cukup ke? Sikit lagi. Kita kena bertahan. Psybeam. Machop. Okay. Cepatlah. Lenguh main sebab ni. Benda sama Dia bayar semua 1,300 Okay. Cukup tak agaknya duit ni? Okay. Okay.
Kalau korang tak percaya, yang VX Seeker ni tak boleh guna setiap kali, tengok ni tu dia kata, the battery isn't charged enough. Kita perlu berjalan sebanyak 73 langkah. Duitnya macam mana? Mak saya tak cukup. Sikit lagi. Tu. Tinggal jalan-jalan je. Okay, tinggal seorang lagi kan. Sepatutnya boleh Tunggu benda macam ni paling malas. Lepas tu nak kena lawan trainer lagi kan. PP tak ada. Macap. Psychic. Okay dah. Keluar. Sekarang kita pergi ke ni. Game corner. Nah. Ni. Dah. Sepatutnya dah boleh beli shadow ball Kat sini ada apa? Oh, item. Ni? Oh, ada Pokemon. Ada Abra juga. Okay, I see. Okay. Ni, tak silap. Shadow Ball. Dengan itu saya membelinya. Dan sekarang kita boleh pasang dekat Kadabra. Tak guna. Betul-betul membuang masa Okay, Shadow Ball 80 power. Korang tengok tu. Tu, Kadabra je yang boleh guna kat sini. Kita tukar dengan Disable. Recover ni cukup berguna Dan dengan itu kita dah boleh lawan si Sabrina. Dan harapnya gameplaynya sampai sini lah Kita kalahkan Sabrina, gameplaynya tamat. Bukan tamat, kita sambung dekat game, next gameplay lah Okay. Okay. Let's go. Ni apa? Alah, teleporter lagi. Malas lah. Okay, Slowpoke. Rasanya dia psychic ni. Tengok Nah, kan dia psychic. Okay, dia disable ni. Kita pakai side beam. Kita tak boleh menang. Jangan risau. Pokemon saya dah nak masuk level 4, 48. Tu, tapi sakit. Shadow Ball. Slowbro. Shadow Ball lagi. Disable. Psychic. Water Gun. Side Beam. Okay. Nak ke mana ni? Sini. Tak ada beza. Mr. Mime. Shadow Ball. Aduh, sikit lagi. Okay. Kadabra. Shadow Ball. Nice. Shadow Ball. Satisfying One shot one kill.
Ni makhluk ni yang menyusahkan sikit ni. Alah. Untung dia tak disable Mr. Mime. Okay, nice. Kadabra lagi. Okay, bagus. 2049 SP attack 125 tak tu korang tengok. Kuat lah. Jap. Sini. Bawah. Saya nak heal Pokemon jap. Lepas tu nak beli item. Sebab dia punya puzzle cukup lah memeningkan kepala. Ni dia. Jomlah alang-alang 1 jam. Gameplay satu ni. Alang-alang 1 jam. Saya nak beli revive dengan heal. Okay, hyper potion. Revive. Dah revive boleh beli 1 je. Tak payah. Tak apa, duit boleh share lagi ni. Jangan risau. Okay, let's go. Tadi kita ke atas. Cuba kita pergi ke kiri. Okay. Okay. Korang nak tahu tak apa yang lawak dengan Pokemon hantu ni? Dia lemah terhadap hantu. Tu, super efektif. Apa yang teruk sangat perangai? Hantu lemah terhadap hantu. Apa yang ketidak masuk akalan sangat ni? Tu. Langsung kalah. Tu. Tu sebab saya tak nak pakai Pokemon hantu. Asal ni ke sini balik. Kalau ke bawah. Okey, saya rasa ni Sabrina. Yes. Hantu lagi, okey. Dan tak silap Psychic ni dia ada 2 kelemahan selain hantu, iaitu dia Dark type Pokemon. Adalah beberapa Pokemon macam Cubone, Marowak dengan Reticat. Tapi kekurangan untuk Dark Pokemon ni, diorang tak ada moveset yang bagus. Tak ada moveset yang bagus. Paling kuat pun tak silap Crunch, yang attack dia tu cuma 60. Diorang memang tak suka Pokemon Dark ke macam mana? Ni lagi. Sini ke mana? Okey. Okay, slow bro. Shadow Ball. Kebal lah dia. Lagi. Oh, dia naikkan defense. Disable. Tak jadi masalah. Saya beam ada. Nah. Okay. Sini ke mana? Ke sini lagi. Sini ke mana? Okay. Let's go. Sabrina. I had a vision of your arrival. I had psychic power since I was a child. It started when a spoon I carelessly tossed bent. I dislike battling, but if you wish, I will show you my power. Let's go. Sabrina. Okay, dia pakai Kadabra. Kadabra lemah terhadap Shadow Ball. Nice, one shot, one kill. Venomoth. Venomoth Pikachu boleh kot. Dia tahu dia tetap sakit, tapi kan dia masih kira flying ke? Oh, tak kira flying It's okay. It's part of the plan. Jangan korang risau. It's part of the plan.
Gas. Psybeam. Tak, kau psychic tapi lemah tak nak psychic. Apa yang merepek sangat? Mr. Mime. Okay, 2 Pokemon lagi ni. Easy. Alakazam. Ni lah Pokemon yang saya kena trade sendiri. Pokemon saya over level. Pokemon saya over level. Dapat Mush Badge 8600. Much Badge make Pokemon up to level 70 obey you. Stronger Pokemon will become wild, ignoring your order in battle. Just don't raise your Pokemon too much to avoid that problem. Wait, please take this TM with you. Apa ni? Psychic. Okay. Call mine. It makes the Pokemon is concentrated. Okay. Alah, nak keluar daripada sini ni yang leceh ni. Sini. Nah. Asal ke sini balik? Oh, atas. Atas. Ke bawah. Okay. Okay, dah nak tahu apa? Kita akan pergi ke Fuchsia City di gameplay mendatang. Dan saya akan tangkap Pokemon secara off screen di road berapa tu? Road yang panjang tu yang saya pernah tunjuk kat map. Atas beberapa alasan, sebab itu memang battle zone dan kemungkinan besar ya, memang kemungkinan besar korang tak nak tengok gameplay dia sebab terlalu panjang. Okay, dadah.